Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, tuan-puan pensyarah dan juga rakan-rakan yang dikasihi oleh saya, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin memberi ucapan terima kasih kepada penganjur program kerana dapat mengaturcarakan program ini dengan lancar, dan ingin memberi terima kasih kepada peserta-peserta iaitu pensyarah kampus IPG Kampus Ilmu Khas dan juga pelajar-pelajar IPG Ilmu Khas dan juga masyarakat di sekitar kawasan. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk mendidik masyarakat supaya dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian. Kedua pula adalah untuk memupuk nilai-nilai yang positif dalam kalangan masyarakat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadinya seperti yang boleh dikatakan, masyarakat boleh menggunakan nilai-nilai ini untuk menolong orang di sekeliling mereka, seperti isu yang ingin dibincangkan seperti kerja amal. Selain itu, program ini bertujuan untuk menghubungkan nilai Islam dengan bidang yang ingin dibincangkan, iaitu kebajikan, berkaitan dengan kerja isu amal yang saya sebutkan tadi, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka terhadap bidang ini. Akhir sekali, program ini bertujuan untuk membentuk pandangan Islamik masyarakat terhadap isu kerja amal ini, supaya mereka lebih peka dan juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah apabila melakukan kerja-kerja berkaitan dengan bidang kebajikan. Sebagai pengenalan bagi program yang ingin disampaikan, iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang kebajikan. Izinkan saya memberi pengenalan terhadap program ini. Program ini iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang kebajikan, sebuah program yang berkaitan dengan pelaksanaan anjuran. Anjuran ini merupakan program kecil dalam anjuran besar, iaitu 1 hari 1 saranan. Penganjuran ini juga dilakukan oleh semua pelajar PPISMP IPG Kampus Ilmu Khas mengikut bidang masing-masing. Pengenalan bagi peranan Al-Quran dan As-Sunnah adalah Al-Quran ini buat masa sekarang memain peranan sangat penting dalam kehidupan seharian umat Islam. Peranan Al-Quran dan As-Sunnah juga saling berkait dengan kepentingan dalam masyarakat. Oleh itu, ia sangat penting bagi konteks masyarakat sekarang kerana ia berfungsi sebagai panduan menyeluruh bagi umat Islam menyampaikan nilai moral, rohani serta memupuk kerendahan hati, rasa hormat dan tanggungjawab dalam masyarakat. Tidak tertinggal juga,
yang semua nilai yang disebutkan tadi berkait dengan bidang yang saya ingin menyampaikan, iaitu bidang kebajikan, berkaitan dengan isu kerja amal. Oleh itu, izinkan bagi saya bahaskan dalil-dalil dan juga contoh dan juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan isu ini. Jadi sekarang saya akan membentangkan hadis dan juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kerja amal ini. Sebelum itu, lebih baik saya mengenalkan, memberitahu kepada para hadirin sekalian apa itu pengenalan kebajikan, apa itu kebajikan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kebajikan adalah sesuatu yang membawa kebaikan dan kebaikan, perbuatan baik atau berbuat baik kepada orang. Jadinya kebajikan ini dia memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling dan bertujuan untuk memupuk silaturahim antara satu sama lain. Okey. Isu yang saya ingin membahaskan iaitu kerja amal memberi impak positif kepada masyarakat dari segi memahami perasaan mereka yang dalam kesusahan, dan bagi kita berusaha untuk menolong mereka melalui bentuk kebajikan ini, iaitu seperti memberi makanan, ataupun istilah lain, menderma makanan, menderma baju dan lain-lain. Sekarang saya akan masuk kepada ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kerja amal ini. Okey, ayat Al-Quran yang boleh dikaitkan dengan kerja amal ini adalah seperti ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang menyatakan bahawa, bagi saya membaca, maksudnya, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menceritakan bahawa Allah SWT menyuruh Rasul-Rasulnya supaya makan yang halal dan jauhi haram, serta melakukan kerja amal soleh seperti kebajikan itu, kerana Allah maha mengetahui segala kerjaan makhluknya dan juga rasul-rasulnya. Ayat ini boleh dikait dari segi sukarelawan yang perlu jujur dan membantu masyarakat, kerana semua yang dilakukan dilihat oleh Allah SWT. Dengan kejujuran, kerja amal dilakukan adalah halal dan diberkati, oleh Allah SWT. Oleh ini, kita dapat pengajaran, iaitu haruslah bercakap dan melakukan kejujuran dalam setiap perlakuan kita terhadap masyarakat. Ayat yang kedua yang boleh dikaitkan dengan bidang kebajikan dalam isu kerja amal ini adalah surah At-Taubah ayat 105 yang menyatakan maksud ini. Dan katalah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat
apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Di sini juga setiap kerja yang dilakukan oleh kita hendaklah secara jujur juga, dan apa yang dilakukan oleh kita akan dicatat oleh malaikat rokib dan atid juga. Seluruh paras kita akan mengingati semua apa yang dilakukan oleh kita. Maksudnya jika kita melakukan keburukan, tangan kita akan menceritakan keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Oleh itu, segala kerja yang perlu dilakukan oleh kita hendaklah secara halal, dan kita hendaklah menjauhi semua yang haram, kerana Allah mengetahui semua perkara yang dilakukan oleh kita. Ayat Al-Quran yang akhir sekali adalah ayat surah Al-Bayyinah, iaitu ayat 5, yang menyatakan bahawa padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Ayat ini mengatakan supaya setiap kerja yang dilakukan perlulah beringat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan kerja amal ini juga hendaklah berniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terpesong daripada tujuan sebenar. Seperti yang dibincangkan, kerja amal pula dilakukan dengan tujuan yang bernas agar tidak dilihat semata-mata untuk mendapat perhatian. Seterusnya, saya akan mengalih kepada hadis dan dalil yang berkaitan dengan isu kerja amal dalam kebajikan. Terdapat banyak sunnah sebenarnya, sunnah Nabi Muhammad yang berkaitan dengan kerja amal, tetapi ada salah satu iaitu yang diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang bahawa Nabi SAW bersabda dengan maksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jal kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan, hendaklah buat secara tekun. Kerja amal ni merupakan sebuah perkara yang hendaklah dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kesungguhan ini sangat diperlukan kerana apabila kerja dilakukan secara lewa, tiada orang mahu memberi mandang kepada kita, dan kita akan dipandang rendah, dan kota yang ingin dicapai tidak dapat dicapai. Kota yang disebutkan ini adalah kerja amal yang mahu dilakukan dalam masyarakat. Sunnah yang terakhir sekali yang akan dibincangkan bagi bidang kebajikan isu kerja amal ini adalah hadis riwayat Al-Tabarani dalam Mu'jam Al-Aswath yang menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksud, yang paling disukai Allah ialah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Tingkah laku yang paling disukai ialah yang menggembirakan orang Islam yang lain, atau meringankan bebannya, atau melangsaikan hutangnya, atau melamatkannya dari kelaparan. Kerja amal ini merupakan salah satu cara bagi masyarakat
untuk mendapat bantuan. Dengan tingkah laku kita kepada masyarakat, ia dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mampu ini, kerana meringankan beban bagi mereka yang dalam kesusahan. Dengan ini, kita dapat memupukkan nilai saling tolong-menolong, nilai murni dan juga nilai rohani dalam masyarakat. Sebagai penutup bagi program ini, saya berharap masyarakat dapat yang menyertai program ini serta hadirin-hadirat sekalian yang menyertai program ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan hadirin-hadirat sekalian terhadap peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sekalian. Juga ingin menyampaikan bahawa kerja amal dalam kebajikan memberi kesan positif dalam pelbagai cara terhadap masyarakat ini. Dengan membuat demikian, kita tidak secara langsung dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan saling membantu antara satu sama lain apabila mereka yang memerlukannya. Saya harap dengan pelancaran program ini dapat memberi satu manfaat kepada semua pensyarah, pelajar dan masyarakat di sekeliling. Sekian, terima kasih.